Ini ada anak-anak kita dapat PTPTN, hantar duit kat kampung sebab susah. Ayah susah, mak susah. Ayah sakit kanser, mak sakit terlantar. Adik-beradik ada lagi, tak ada pendapatan. Anak dapat PTPTN, hantar ke kampung. Ini cerita ni dah lama berlaku versi macam ni. Apa solution dia? Hari ni kita ambil contoh apa-apa kakak semua. Anak-anak kita yang mana ada isteri kan? Apa kebimbangan kita kalau kita orang susah? Yuran pendaftaran, betul tak? Yuran pendaftaran 1,000 lebih. Daripada Merbuk nak pergi Kuala Lumpur atau nak pergi UTM Skudai. Bayangkan berapa jauh. Duit minyak, duit sewa kereta apa semua. Kalau katalah yuran tu 1,500, kita kurang-kurang nak pergi ni 700-800. So maksud dia berapa? Kalau katalah 1,500 yuran pendaftaran, nak beli barang itu sikit, katalah sampai 2,000, tambang kita nak pergi 1,000, 3,000. Gaji kita pun kerja kilang baru dapat 1,700. Apatah lagi kita motong getah ataupun kita kerja ambil upah mesin rumput. Abang ingat kalau 3,000 lah kata nak pergi ni, agak-agak ada tak yang mungkin tak pergi? Ada. Sebab anak-anak ni bukan semua latar belakang mak ayah dia faham pendekatan yang mana universiti ni kita boleh maklum pada universiti kalau kita tak ada duit. Kan contoh dia. Pergi dulu, tapi nak pergi pun duit tak ada. Contoh dia. So apa yang patut kita boleh buat? Kalau kita jadi kerajaan, kita akan buat dasar. Kita terus nyatakan tiada pembayaran pendaftaran kepada pelajar baru masuk. Datang terus, tak ada pembayaran pendaftaran. Apabila duit PTPTN diluluskan, barulah pihak universiti ambil bahagian dia. Atas sebab apa kita nak sangat hari pendaftaran tu kena bayar? Setuju tak bang? Benda ni boleh buat, dia orang tak buat.